Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke dalam rancangan Aku Bagi Tip, Kau Diam dan Terima Je. Setan! SPM dah dekat. Tapi sebelum tu, rambut aku lagi penting. Wow! Sebagai abang korang yang paling caring dekat alam semesta ni, aku akan bagi beberapa tip yang sangat berguna untuk korang dan juga nenek korang. Pertama sekali kepada budak-budak SPM dekat luar sana, bila trial dah dekat ni, kau tak perlu risau. What the fuck? Kalau kau study. Tapi kalau kau tak study macam mana? Siapa suruh tak study? Pemalas punya lembu. Abang nampak lagi lembu daripada kita orang. Bodoh. Habis tu bang, macam mana? Ambillah buku, pergilah study, mangkuk. Dah last minute ni, effort kau kena lebih sikit daripada awal tahun dulu. Engkau macam monyet berfoya-foya. Sekarang kalau last minute pun engkau malas, baik kau cakap bye-bye dekat masa depan kau. Setan! Yang tak boleh belak, ada budak bodoh berfikiran macam, alah tak apa, trial je. Nanti real SPM nanti aku target lah. Kilicit bodat tengah. Ramai budak-budak berumur 17 tahun yang ada mentaliti macam engkau ni. Last bila result SPM sebenar keluar, result SPM tu dia tunjukkan penuh dekat mak bapak engkau. Pasal itulah adik-adik abang yang tersayang dekat luar sana, tak pernah terlambat untuk korang ubah result korang tu. Walaupun tinggal beberapa hari lagi, studilah, ulang kajilah. 39 dengan 40 markah itu ada bezanya. Next, abang ada tip untuk budak-budak SPM bangang yang tengah couple. Abang tahu korang sayangkan monyet betina atau jantan korang tu. Buat masa ni kepada pasangan-pasangan dekat luar sana, jadilah monyet yang memahami. Trial minggu depan. Bodoh ni masih chat awet lagi. Ayang rasa nak pergi mall ni tak hari Khamis ni? Bodoh. Trial minggu depan lah. Setan! Engkau ni bodoh jenis apa? Trial minggu depan, ajak pergi dating. Yang si perempuan atau pasangan lain tu semua tak faham. Kenapa you tak bagi attention dekat you busy sangat ke? Exam tu lagi penting ke? Exam tu lagi penting daripada muka monyet pecah engkau lah, setan! Macam abang cakap tadi, jadilah pasangan yang memahami. Sehari tegur sekali cukup. Ayang tengah study ke tu? Good luck! Kan positif macam tu? Ni pertama kali bercinta, semua nak jadi bodoh-bodoh keling. Kelingi apa macam mana nak sebut? Kelingi ke kelingi? Berpaut pada pasangan macam anak anjing. Apa-apa benda kena minta izin pasangan. Bodoh ke engkau? Kepada budak-budak sekolah yang tengah bercinta, abang cakap ni berdasarkan pengalaman abang. Kebanyakan kawan-kawan abang yang bercinta dekat zaman sekolah dulu, semua putus. Dan tak ada satu pun yang berkekalan. Semua putus. Jadi kau jangan ingat yang kau ni special case. Engkau tak pasti lagi bakal pasangan engkau tu bakal pasangan ataupun bakal babi. Jadi janganlah jadi clingy sangat dengan pasangan tu. Bongong! Letak segala perasaan kau dekat tepi dan fokus untuk capai kejayaan. Next, kita ada lembu-lembu bakal trial SPM dekat luar sana yang tengah main ML ataupun game lain. Baikilah jadual belajar kau sikit. Mangkuk. Gunalah otak sikit. Cuba kau bayang kalau kau buat study 2 jam, ML 3 game. Study 2 jam, ML 3 game. Dalam sehari tu, sekurang-kurangnya 8 jam kau study, kau faham tak? Ni engkau bawa buku, letak atas meja. Buka buku, tutup, terus buka phone. Aku sepak kau kejap lagi. Buka kejap tak apa. Ni budak ni scroll TikTok. 1 jam. Scroll lagi. Share dekat kawan. Save to favorite. Lepas tu like. Scroll lagi. Tengok dah 3 jam. Lepas tu nak study, rasa lemau. Otak jadi macam otak lembu. Lepas tu buka live app, main 3 game. Tiap satu match 30 minit kau main. Last kalah juga. Bodoh. At the end of the day, buku kau jadi hiasan dekat meja je. Bongong. Lepas tu tup-tap tengok esok trial. Redo. Bapak engkau Redo. Abang, nama bapak saya Redo. Aku tak cerita pasal bapak engkau lah, setan. Jangan sesekali salah gunakan konsep Redo. Sebelum engkau Redo, pastikan engkau ada effort lah, setan. Time sujud dalam solat tak kemain lagi. 13 jam dia sujud. Minta nak 7A, 8A. Tapi tengok apa yang kau buat ni. Engkau just harapkan result SPM keluar tai kambing je. Macam mana Tuhan nak bagi dekat engkau 7 atau 8A bila engkau pemacan tak nak 7 atau 8A tu? Panas kau tahu. Ni peluh tak? Tak peluh. Bagus. Nak letak tepi. Berpeluh rupanya, setan. Kau
nak main game? Boleh. Tapi pastikan kau split masa untuk study dengan main game. Jadilah bijak sikit, umur dah 17 kan. Tengok Blue, asyik-asyik orang dewasa semua pandai. Nak manage masa sendiri, tak pandai. Jadi bodoh tipe basahlah setan. Next, kita cerita pasal hubungan dengan cikgu. Kalau kau pernah pelekehkan mana-mana cikgu subjek kau, pergi minta maaf, minta berkat ilmu. Aku tahu bodoh-bodoh macam abang tahu bodoh-bodoh macam korang ni tak semualah, segelintir. Kalau cikgu tu mengajar subjek itu, lepas tu semua satu kelas tu rasa mengantuk, kau pelekehkan cikgu tu, confirm tidur. Kau pelekehkanlah cikgu kau sekarang. Nanti bila SPM kau result penuh dengan aku nak kau bayangkan muka cikgu tu tunjuk dekat muka bapak engkau. Dengan mak bapak pula, pastikan engkau jangan kedekut. Ini dah dekat-dekat dengan exam. Kau minta semua makhluk dekat alam semesta ni untuk doakan untuk engkau. Tapi dekat mak bapak sendiri engkau tak minta. Mak bapak dah macam stranger, kau faham? Padahal doa ibu bapa adalah senjata yang sangat kuat untuk seorang anak. Pergilah minta doa mak bapak. Ni bodoh ni minta awek doakan. Nani? Asyik engkau. Last kali kita ada hubungan dengan Tuhan. Dah dekat-dekat dengan trial, takkanlah tak ingat Tuhan lagi, bodoh. Islam ke, tak Islam ke, ingatlah Tuhan. Bangsa, jangan sombong dengan Tuhan. Wey, dah tahu diri tu bodoh, sentiasa melekat dengan awek, effort tak ada, masa tak pandai manage, tiap masa nak game je, cikgu tak reti nak hormat, mak bapak pun macam stranger, last hubungan dengan Tuhan pun tak jaga. Baik kau jadi lembu je lah, setan. So, kepada adik-adik SPM kesayangan abang semua, tak kira lah pandai ke bodoh, kaya ke miskin, handsome atau hodoh, cantik atau macam monyet, abang ucapkan good luck dekat korang punya trial. Tak pernah terlambat untuk korang study. Jangan jadi malas ya, kambing. Kalau korang suka cara aku, tekanlah butang like, cepatlah fokus, dan subscribe to 2-3 Kucing Berlari. Kita berjumpa lagi nanti. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lap tingkap rumah you all.